Okay, here we are untuk tengok Syuhal lari. Yeah, my first vlog. Okay, apa perasaan anda? First My debut half marathon. first half marathon in your life. Janji tak DNF. Nanti kita akan tanya dia punya Sayang. last. Apa Don't lupa? tell me. Oh, apa dulu ni? Nanti Barang. kerja. Sekejap kita akan interview dia last. Apa perasaan dia lepas berlari 21 km, okay? Stay tuned guys. On bawa beg ni. Au! Nampak tak ada barang? Yo, tak kunci pun. Pakai kat luar je apa yang tengok ni. Tapi ada je orang pakai kat luar. Apa dia tu ah? Ya, kena pakai kat dalam lah. Apa lah ni? Kat luar je pakai tali pinggang. Kita. Wah. Ramainya orang. Awak ini. Kita orang lalu kat depan je. Apa jauh sangat? Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Pastikan keselamatan, please be safe and come back here with your personal best. Ciptalah seberapa banyak kenangan anda untuk letak marathon 2026 kategori 21 km. Teruskan berlari, teruskan berjuang. Kerana perjuangan pada orang teruskan berlari sahabat-sahabat. Teruskan perjuangan. Perjuangan pada selesai. Ada sampai
seluruh hotel-hotel dan juga homestay-homestay. Ya Allah. Kita tengok location Syuhal sikit lagi. Yo sayang. Sampai dah. Okay, bye-bye. Sudah sampai. Tengah berak lu. Kaki perut. Cerita pengalaman je. Oh loh. Ya. Aku dengan jamban ramai orang pula. Saya call tadi orang tu bangun. Lepas tu, Orang tak tengok bateri headphone orang habis dah. tak charge. Duduk dulu lah. Ada berapa kau? Tu dari ni apa ni? Cooling down. Ha? Cooling down. Ada ya ini. Okey kita lagi. Apa dia? Pasal ada ke dalam beg. Orang bawa kipas. Wah, tanya. Cancang. Hello Star Marathon 2026.
buat ayak ni. Ya aku tahu. Mana power tu kepek apa? Jap. Apa? 21. Wow. Lepas ni dia cakap nak masuk 42 pula. Oh lambat dia. Ya. Aku tak bersiap. Ayak apa ni? Ayak ni tak sejuk sangat dah. Buat tadi sejuk ke? Dia sejuk lah. Orang yang bubuk. Oh yang. Kan badan dia. Sejuk. Okey tapi tak tahu rasa nak minum air sejuk. Tak apa. Tak Minum sejuk air sangat. panas. Ni minum air sedap je lah. Okay, boleh ceritakan pengalaman anda? Apa perasaan anda menghabiskan 21 km? Easy. Easy. Rasa Tak tahu masuk full marathon ni. Ini tipu. Ceritakan pengalaman anda. Training Apa yang training terjadi? 11 kilo je. Masuk Apa 21 kilo. Apa yang terjadi semasa anda berlari? Ada pergi. kilometer ke-8. Lepas tu Bukan kilometer ke-8, kilometer ke-12. Perut memulas. apa yang jadi? Perut memulas cik. Lepas tu cik buat apa? Tunggu tanda. Cik terpaksa pergi ke tandas. Yang tunggu tu ada kena tunggu turn 2 orang. Tahap first tu laju dah. Kedua tu dia pentingkan diri. Berak tak ingat orang belakang. Orang okey lah sebab orang macam tak apalah kot mana pun lagi orang pula kan. Main orang kat belakang orang tu lah pakcik lah ada seorang tu. Seorang itu muda di belakang orang kot. Kira ada 4 orang kot tunggu belakang lepas dia kan. Kat belakang banyak orang tu pakcik tu betul. Bang, orang lain nak guna kot bang. Dia kat Yalah semua kat situ nak berak. Aduh orang buang kat hujung-hujung tu dah lah. Pimpan lah sikit orang lain. bahan nak terkeluar sangat dah tu. Pipi lama gila. Macam orang pun geram lah tapi tak apalah. At least orang kata tak apa kat mana pun saja turn orang dah. Kesian kat orang lain langsung. Nak kipas. Tak apa tak lagi. Pasah masuk. Tahniah menghabiskan 21 km dengan berjaya. Bulan depan pula. Okay, tamatlah sudah marathon Dia pergi potong for kat the sini. first time. Aduh. Bye.